Final supply. Alright. Okay, on the way ke kapal. Naik bot. Penuh dengan tong diesel. Tak ada ruang lah. Angkat lagi. 3 je. Okey. Oh, siap. Dan daily setelah supply, Ini semua barang supply Okay, kita ada stok ni. Kita ada stok. Itu tarik. Okay, di dalam ni kita dalam freezer penuh. Roti semua. Alhamdulillah. InsyaAllah stok ni. Puas kontrol trafik kami dijangka bergerak memulakan pelayaran pada pukul 6.30 petang. Trafik okey? Okey, baik. Terima kasih menuju ke pelayaran baik bersama. Okey, terima kasih cik. Okey, terima kasih cik. Sama, terima kasih. Okay, ready untuk belayar. Sekarang time 7.30 7.20 jam secepat 2 minit 7.25 pada 26 hari bulan. InsyaAllah kita minta dapat speed. Bismillah. Kami ada sepanjang perjalanan kami. Ya Khalid, ya Hafiz, datanglah kami dari sepanjang hidupkan kami. Jelaskan Allah kembali dapat menjadikan kami. Berkatalah dengan cara nak berdiri. Kita semua adalah kawan yang ada keadaan buruk. Amin. Assalamualaikum semua. Sorry dah tidur ni pukul 1. Kami terpaksa patah balik. Ombak terlalu besar, terlalu kuat. Kita cuma jalan 0.9 knot bersamaan dengan 1.8 km sejam. Nak cross ke tanah besar mengambil masa 36 jam, akan menghabiskan minyak dan mungkin merosakkan enjin. Jadi kami patah balik. Kami nak cuba lagi dalam pukul 5 tengok kalau cuaca dah elok. Teruk sangat lah. Terlalu teruk. Nanti saya hantar video dia. Ini baru endurance test yang sebenarnya. Dengan cuaca yang terlalu buruk, bot bilis pun berlindung di yang besar tu, berlindung di belakang Pulau Tiloi sebab terlalu teruk kat luar. Tak ada langsung orang kat luar pergi canda sotong ke apa, tak ada. Lepas tu kita sekejap cedok air, naik balik, cedok air, naik balik. Store kita depan yang kita letak genset tu ada air sikit lah. Kita nak kena pump keluar. Lepas tu kita nak rehat, kita nak tunggu. Kalau agak-agak cuaca agak elok, kita nak jalan kejap lagi. Pagi sikit, pukul 5 kan, kita bangun solat isyak, solat jamak dulu. Lepas tu kita terus jalan sebelum subuh. Yang hari tu test waktu dengan
Ustaz Solihin dengan Zakir dengan Aidil tu, yang tu nothing, tak ada apa. Yang tu boleh cross ke, kita dapat 3.4 knot sebelah timur Langkawi, kita boleh pergi direct sampai ke Kuala Perlis kalau kita nak hari tu. Itu cuaca cukup cantik. Hari ni memang teruk. Kalau eloknya kalau orang datang nak endurance, yang ni lah sebenarnya. Memang teruk sangat lah. Masih tak elok, ada speed masih boleh lepas 2 knot. Jadi kita cuba tengok dia angin dah boleh pick up lepas. Tapi semalam tak macam ni, tapi lebih teruk dari ni. Tapi kita tengok macam mana. Kita buat pick up ke dia punya ombak ke tak pasti, tapi kita cuba dulu. Memang kan ni dah mula dalam 2 meter kan, atau dalam 2 meter. Oh, melampau lah. Tengok macam mana. Okay, kita punya keadaan tinggi, tali semua, dek semalam geli pun tak terabur. Okey, kita dah lepas malam kat sini yang kuat. Sini dah mula kuat, teruk. Okey, kita punya dek pun kita dah secure semua, termasuk dengan minyak pun. Lepas dulu jadi awal. Kita tak risau barang-barang dia mesti jalan, walaupun kalau boleh dengar video semalam masih jalan, walaupun keadaan itu ada power supply. Kita juga boleh lah sampai ke perairan, kita tidak boleh sangka boleh kita meniti pesisiran pantai untuk selamat. Okey, kita sekarang mahu nak melepasi hujung Langkawi di sebelah timur. Jadi di sebelah timur ni kita dapati kita sekarang tengah cross
cuba nak pergi ke perairan Kuala Perlis dan Kuala Kedah supaya kita terlindung daripada monsun timur laut. Kalau kita tengok dekat sini, monsun timur laut hujung Langkawi, iaitu ni hujung Langkawi di sebelah timur. Monsun timur laut maknanya Pulau Langkawi dan Pulau Tuba di Langkawi terdedah pada monsun timur laut. Sama macam di Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor Timur. Jadi sebabkan di Langkawi ni paling terdedah sekali kerana sekencing kera tidak ada apa-apa gunung ganang dan tanah tinggi yang boleh melindungi pulau ataupun bahagian barat, bahagian timur Langkawi daripada efek ataupun kesan daripada monsun timur laut, sebab segenting cuma 6 batu saja dia punya lebar. Jadi dia adalah tanah landai dan tidak ada efek ada efek dan tak ada kesan untuk berlindung di sebelah timur Langkawi. Sebelah barat Langkawi okey, sebab Pulau Langkawi sendiri lindung alun dan gelombang daripada kena ke pantai Cenang dan juga bahagian barat Telaga Harbour di Langkawi. Tapi kalau kita tengok di sini, kita ada kena efek dan efek dia sama macam di Kelantan, Terengganu, Johor Timur dan Pahang. Jadi saya jangkakan di sebelah sana memang teruk sekarang ombak dia. Di sini kita boleh jangkakan ombak 2 ke 2,5 meter yang kita lalui sekarang. Kita bergerak dah cuma 2.7 knot. Okey, kita bergerak 2.7, kita jangkakan sampai Kuala Perlis lebih kurang lagi 4 jam atau sampai 4 ke 5 jam. Semalam 4 meter hari ni kami pun tak main gitu. Jadi kita tengok alur dia dekat luar agak tinggi ya. Kalau kita tengok kat luar sana, sebelah sana ialah timur laut segenting kera. Ini hujung Langkawi. Dah laut lepas dan kedalaman pun dah bertambah ke 43 meter. Ini lebih okey sikit dah daripada semalam. Semalam kita cuma dapat 0.9, kita masih dapat 2,5 knot sekarang. Jadi segenting ni dia tidak melindung apa-apa, dia tidak ada bukit gunung ganang yang boleh lindung timur laut. Jadi Langkawi di sebelah timur terdedah kepada musim timur laut di bahagian timur di Pulau Tuba dan bahagian timur Langkawi di Tanjung Lu masih terdedah kepada gelombang timur laut sama macam di pantai timur di Kelantan atau Terengganu. Dia tak ada lindung. Tapi kalau kita dah rapat ke Semenanjung, di mana kita lalu ke Kuala Perlis, Kuala Kedah, Gunung Ganang banyak, Banjaran Putih Wangsa, kita akan terlindung daripada monsun timur laut. Jadi sebab tu kita panas, kita cuma dapat angin saja, kita tak dapat hujan. Jadi kalau ada angin timur macam pesta angin timur yang dibuat di Perlis tu, yang tu angin tu akan dia orang boleh main ni lah, layang-layang wow semua ni. Tapi di darat dia dah cuma angin lah, dia tak ada gelombang tapi di pantai timur teruk lah. Kalau keadaan sini pantai timur di Kelantan dan Terengganu teruk di Pahang dan teruk juga, di timur Johor teruk.